Pesara rugi simpanan cepat habis. Majoriti pesara bergantung sepenuhnya kepada duit KWSP untuk hidup selepas bersara. Tetapi, risiko utama yang sering diabaikan ialah susut nilai duit akibat inflasi. Bayangkan, RM500,000 hari ini mungkin cukup untuk 15 hingga 20 tahun akan datang. Tetapi dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, jumlah itu boleh habis lebih cepat daripada yang dijangka. Lebih membimbangkan, ramai pesara menghabiskan sebahagian besar simpanan mereka dalam tempoh 5 tahun pertama, sama ada untuk bayar hutang, bantu keluarga atau berbelanja tanpa kawalan. Apabila duit habis, pilihan hanyalah bergantung kepada anak-anak, bantuan kerajaan atau terpaksa bekerja semula di usia tua. Sebab itu, sebahagian duit KWSP boleh dibekukan kepada aset yang kalis inflasi seperti emas fizikal. Emas tidak terjejas oleh kejatuhan mata wang, malah nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Jangan biarkan hasil kerja berpuluh tahun hilang nilainya begitu saja. Lindungi sebahagian simpanan KWSP anda dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold. Aset sebenar yang terbukti mengekalkan kuasa beli dari generasi ke generasi. Untuk bermula, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM saya untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.